What's up guys, so hari ni kita nak buat keripik popiah sira yang ni rasa cook crab manis-manis pedas. Boleh buat untuk kuih raya nanti. Okay, first korang ambil kulit popiah. Tapi sebelum tu korang gaulkan tepung gandum dengan air sikit untuk jadikan gam lah. So korang ambil straw, letakkan dekat tengah kulit popiah tu. Lepas tu gulung sampai ke ujung. Sapukan kita punya air tepung tadi, sambung gulung lagi supaya kemas. And then korang tarik keluar straw tadi. Lepas tu ulanglah 20 kali sebab kita nak pakai 20 helai daun pula kulit popiah. Lepas tu korang potong menyerung macam ni. And letak dekat luar bagi dia kering yang keras lebih kurang 15 minit. Baru kita goreng, baru dia extra crispy sikit. Tapi minyak tu make sure betul-betul panas tau. So goreng sampai dia golden brown macam ni, boleh bawa keluar. Ok, next korang tumis 5 ulas bawang putih yang dah ditumbuk dengan 2 sudu cili kisar. Tumis kejap and dia masukkan air. Lepas tu sambung tumis sampai air tu kering and cili kisar tu dah pecah minyak. Baru masukkan setengah cawan gula. So yang ni kita nak buat caramel sira tu. So korang kacau-kacau sampailah dia jadi berbuih macam ni. Baru padamkan api and dia masukkan kita punya kulit popiah tadi. Gaul-gaul sampai sebati. Taburlah bijan dekat atas nak bagi cantik sikit. Lepas tu korang letak atas tray, ratakan bagi dia sejuk, cool down macam ni. And then biarkan dapat texture yang cook crab macam ni lah. So boleh letak dalam balang and sedia untuk dihidang di pagi syawal. Rasa dia sangatlah crispy, crunchy, manis-manis pedas macam tu. Memang sekejap je makan agak habis satu balang. Selamat Hari Raya.